Okay. Kalau tengok kepada video yang saya dah kongsikan 2 minggu lepas, kita fokus kepada preparation untuk kes-kes MAL part 1 dengan part 2. Kalau tuan-tuan tengok video saya secara berturutan, tuan-tuan akan dapat synchronization lah antara part 1 dan part 2. So untuk minggu ni kita akan tengok preparation untuk kes jenayah part 1. Kita akan tengok tiga benda ni dulu. Pertama, dari sudut peranan puak kuasa, dari sudut pilih tugas dia untuk menyiasat. Yang kedua, peranan pendakwa dan peguam untuk membawa kes dan membela kes. Yang ketiga, kita tengok peranan hakim dalam menentukan keputusan. Right? Yep. Right. Kita tengok pendahuluan dulu. Okay. Um, Pendahuluan untuk kes jenayah. Kalau kata kes jenayah di Mahkamah Syariah ni dia melibatkan satu proses yang berbeza berbanding kes MAL sebab dia melibatkan pelanggaran undang-undang. Yang mana pelanggaran tu dia akan membawa kepada satu hukuman tertentu yang dah ditetapkan oleh hukum syarak dan juga undang-undang. Ah, Lebih kepada undang-undang lah. Mana dalam sistem perundangan kita ada beberapa pihak yang memainkan peranan utama untuk pastikan suatu keadilan dapat ditegakkan, termasuklah pihak kuasa yang menjalankan siasatan tangkapan, pendakwa yang akan membawa kes ke mahkamah, dan pihak peguam yang akan membuat pembelaan kepada tertuduh serta hakim, yang mana hakim inilah yang akan membuat keputusan untuk memastikan kes tersebut uh, boleh disabitkan ataupun sebaliknya. Yang mana setiap peringkat penyediaan kes jenayah dalam ni adalah sangat penting untuk pastikan proses pembicaraan itu berjalan dengan adil dan teratur. Right? Kita tengok yang pertama. Peranan pihak kuasa, tugas siasatan. Okay. Siapa pihak kuasa yang kita kata dalam kes jenayah syariah ni lah. Okay. Dalam konteks kita di Mahkamah Syariah ni, pihak kuasa tu dia adalah satu badan ataupun individu yang diberikan kuasa, okay, oleh undang-undang untuk menyiasat dan kuatkuasakan kesalahan jenayah syariah. Ini termasuklah uh, pegawai daripada Jabatan Agama Islam Negeri, Jaib, Jais, Jawi. Mana pokok kuasa ni tuan-tuan, diorang akan jalankan operasi yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan jenayah syariah. Contoh paling familiar ialah khalwat, pemakaian tidak sopan ataupun ajaran sesat. Okay. Banyak lagi kesalahan-kesalahan jenayah lain kalau kita tengok dalam enakmen kesalahan jenayah syariah Negeri Pahang tahun 2013. Okay, pindaan terbaru ialah 2013. Kalau tak salah saya ada pindaan terkini 2018. Nanti tonton tengok balik dalam dalam ni lah. Cuma yang induk dia adalah 2013. Alright. Itu yang pertama, berkenaan dengan siapa buat kuasa. Kedua, Jabatan Pendakwaan Syariah. Dulu uh, pendakwaan syariah ni dia duduk di bawah Jabatan Agama Islam. Maksudnya ibu dia adalah Jaib, Jabatan Agama Islam Negeri. Selepas dia buat pengasingan bidang kuasa, unit pendakwaan ni yang mana dulu diletakkan di bawah Jabatan Agama Islam ni dipindahkan jadi satu jabatan khas sendiri. Dia berdiri dengan sendiri. Maknanya dia satu jabatan pendakwaan syariah di negeri-negeri. Setiap negeri dah ada jabatan pendakwaan. Dia tidak duduk sebagai unit pendakwaan dah, tidak. Unit ni kecil je. Sekarang ni dia dah dibesarkan. So bos dia adalah ketua pendakwa syar'i. Ketua pendakwa syar'i yang mana jawatan dia tu setaraf ataupun selevel dengan pengarah Jabatan Agama Islam. Maknanya jabatan dia sama, sama besar. Okay, sebab tu dia bila diasingkan, dia pun akan ada perluasan kuasa. Maknanya peranan dia tu sendiri dia akan bertindak sebagai pendakwa lah. Mana pihak pendakwa ni dia akan bekerjasama dengan pihak kuasa untuk memulakan pendakwaan kes-kes jenayah syariah yang dibawa. Okey. PDRM, seterusnya PDRM, Polis Diraja Malaysia. Untuk kes-kes tertentu, contoh paling yang rumit kita tengok adalah kes ajaran sesat, kes melibatkan mengaku Tuhan, Tuhan Harun dan sebagainya, yang mana sampai tahap mengancam keselamatan negara. Polis pun boleh terlibat dalam kes-kes yang melibatkan siasatan bersama dengan
pokok kuasa agama. Maknanya bidang kuasa pokok kuasa agama ni terhad. Jadi kita ada certain kes yang besar melibatkan contoh kes-kes yang melibatkan ajaran sesat ni, kita akan panggil pokok apa PDRM untuk bekerjasama dengan kita, dengan pejabat apa pokok kuasa ni untuk sama-sama membantras lah. Dia akan tolong bantu untuk menangkap. Right? So barulah kes tu boleh jadi orang kata lengkap untuk dibuat pendakwaan dan sebagainya. Okay. So seterusnya pendakwa syar'i dan pegawai penyiasat syariah. Yang ini dia terlibat dalam penyiasatan teknikal yang berbentuk teknikal dan menggubal pertuduhan berdasarkan hasil siasatan. Sebelum nak dakwa kes di mahkamah syariah ni tuan-tuan, diorang kena siasat dulu. Dan diorang bila diorang dah siasat, diorang kena buat satu dapatan sama ada kes ini perlu didakwa di bawah seksyen mana, di bawah seksyen haluan, di bawah seksyen persediaan untuk melakukan persetubuhan haram, di bawah seksyen melakukan persetubuhan haram, di bawah seksyen apa lagi? Banyak seksyen-seksyen yang hampir-hampir sama tapi elemen dia berbeza. Jadi tugas pegawai penyiasat dan juga pendakwa syar'i ini dia kena bekerjasama, collaboration untuk pastikan kesalahan yang ditangkap ataupun pihak-pihak yang ditangkap tu didakwa di bawah satu peruntukan yang betul, bukannya sekadar sembrono sahaja tangkap dakwa lepas tu selesai. Tak, dia kena pastikan benda ni dibuat secara tertib dan teratur. Okey, faham okey, apa tugas utama pokok kuasa dalam siasatan, dalam penyiasatan? Okey, pokok kuasa dia peranan dia sangat penting tuan-tuan dalam penyiasatan untuk satu kes jenayah syariah, dan mereka ni pihak yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan segala bukti yang berkaitan dengan tangkapan yang telah dibuat, dan dia ambil keterangan saksi pun peranan pokok kuasa agama untuk pastikan bahawa siasatan yang berlaku atau prosiding tu mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah 2013. Okey. Itu 2000, sorry 2005. 2005. Nanti tengok balik. 2005. Enakmen Tata Cara Jenayah. Okey. Antara tugas utama pokok kuasa ni dalam penyiasatan untuk kes-kes yang jenayah syariah ni. Pertama, dia perlu bertindak untuk menerima segala bentuk laporan dan aduan berkenaan dengan kesalahan jenayah syariah. Biasanya, orang awam akan buat aduan berkenaan dengan kes haluan. Satu. Kes tak puasa. Macam sekarang ni bulan puasa. Kes tak berpuasa. Dua. Kes tidak solat Jumaat. Tiga. Kes masuk ke rumah perjudian. Tiga. Empat. Kes berpakaian seperti wanita ataupun berpakaian tidak sopan. Tu buat antara dia dah tak kisahlah apa-apa kesalahan sekalipun. Tugas dia perlu terima dulu laporan tersebut dan perlu diterjemahkan ke dalam borang aduan. Borang aduan ni borang yang dikhaskan untuk penulis aduan lah. Okay. Bila dia dah terima laporan daripada pengadu yang tidak dikenali nama ataupun enggan dikenali nama, jadi dia kena jalankan siasatan awal. Maknanya untuk siasat dulu sama ada kes tu ada prima facie ataupun tidak. Kalau kata dapat data laporan, kata saya dapati si A dan si B ni bersekedudukan, kes haluan. Dia kena siasat dan kena tengok, pergi ke tempat kejadian tu tengok betul-betul. Betul ke laporan ni? Takutkan orang nak fitnah, faham tak? Kena tengok betul ke tidak benda ni. Dan kena buat tangkapan terus. Dan dia kena tentukan kesalahan itu adalah kesalahan boleh tangkap atau tak boleh tangkap. Wan, prima Kalau facie tu contoh dia macam mana? okey, prima facie ni adalah bahasa sibel. Okey, term daripada sibel. Kalau dalam syariah ni maknanya prima facie ni merujuk kepada wujud kes ataupun tak wujud kes. Contoh untuk kes haluan. Ada prima facie ataupun tidak. Ada kes ataupun tak ada kes. Maksudnya adakah wujud elemen haluat dalam kes tersebut ataupun tak wujud? Kalau wujud kes haluat, maknanya prima facie itu ada. Jadi pihak yang akan ditangkap kena buat pembelaan defense. Itu maksud prima facie. Faham? So maknanya bila
dah dapat laporan, dah jalankan siasatan, pok kuasa kena kelaskan dulu kesalahan itu, adakah kesalahan boleh tangkap ataupun tak boleh tangkap. Kalau kalau boleh tangkap, dia kena terus pergi tangkap. Maknanya kesalahan itu tidak perlukan kepada waran. Faham? Dia Kes tak perlukan kes kepada prima waran. facie tu boleh tangkap lah. Bukan. Kes prima facie ni. Kes prima facie ni adalah terma yang kita guna dalam kes jenayah. Okey. Dalam kes jenayah, dia ada dua proceeding pembicaraan. Ain kena faham ni. Proceeding yang pertama adalah proceeding untuk wujudkan prima facie. Wujudkan prima facie ni maknanya untuk pastikan ada atau tidak elemen kes jenayah tu dalam kes tu. Kalau wujud prima facie, barulah pergi kepada prosedur kedua. Prosedur kedua ni adalah prosedur pembelaan. Okey, kalau kata kes itu dah lawan-lawan-lawan tak ada prima facie, maknanya prima facie itu tak wujud. Jadi prosedur pembicaraan kedua iaitu pembelaan takkan berjalan sebab prima facie tak wujud. Faham? Jadi Dia prima dapat facie tak? tu macam terma lah. Ya, Terma. dia terma. Terma satu terma yang kita guna dalam kes jenayah sahaja. Dia tak guna dalam kes mal. Kemal kita tak sebut, oi ada prima facie ke ni, baru kena. Tidak. Kemal takkan guna perkataan prima facie. Tak. Prima facie ni bahasa Latin. Okay? Maksudnya dia punya terma tu memang kita guna untuk kes jenayah sahaja. Apabila untuk kita tentukan sama ada wujud atau tidak kes tu dalam proceeding bicara tu. Kalau wujud ada prima facie, wujud kes, baru pergi kepada proceeding pembicaraan kedua iaitu pembelaan. Kalau tak wujud kes. Ha? Kalau tak wujud kes. Kalau tak wujud kes, dah bicara-bicara-bicara tak wujud kes. Maksudnya tak ada, tak cukup elemen bicara tu, tak cukup elemen kesalahan jenayah tu. So dia takkan pergi kepada proceeding kedua pembelaan tu. Dia akan dibuang di waktu proceeding prima facie tu. Di Faham? akhir pembicaraan tu hakim akan kata kes ini tak wujud elemen ni, mahkamah buang kes ni. Faham tak? So tak Jadi adalah prima facie. sekali je lah dia perbicaraan sekali je lah. Dia pembicaraan Lepas tu dah bukan sekali lain, dia pembicaraan banyak kali juga. Tapi untuk ni cumanya prima facie. dia takkan pergi kepada prosiding pembelaan lah. Oh, faham. Faham? Okey. Jelas jelas Jelas. Okey. Tak apa, tak jelas bagi tahu je. Saya akan cuba explain secara ni lah. Okay, bila pihak pak kuasa dia dah dapat laporan, dia nak jalankan siasatan, dia kena tentukan sama ada apa kes itu kesalahan boleh tangkap atau tak boleh tangkap. Kalau boleh tangkap, dia boleh terus pergi tangkap tanpa perlu dapatkan waran. Waran dia daripada siapa? Daripada pihak uh, ketua pak kuasa. Okay, dia akan keluarkan satu waran tangkap untuk menangkap. Okay. Ataupun kalau kes itu kesalahan tak boleh tangkap, dia kena minta waran dulu. Kena minta waran dulu. Kesalahan boleh tangkap ni ialah kesalahan-kesalahan yang melibatkan contoh ajaran sesat, kesalahan yang melibatkan khaluan, kesalahan melibatkan persediaan untuk melakukan persetubuhan haram. Itu tak perlukan kepada waran. Dapat aduan, dibuat siasatan, confirm, pak boleh terus tangkap. Tapi kesalahan-kesalahan yang memerlukan kepada waran, contoh kesalahan yang memerlukan kepada waran, kesalahan tak boleh tangkap lah, maknanya dia tak boleh terus tangkap. Walaupun dia dapat maklumat dan aduan, dia tak boleh terus tangkap. Contohnya, perbuatan tidak sopan di khalayak ramai. Tu tak boleh tangkap. Kesalahan tak boleh tangkap. Dia perlu tunjuk waran dulu kalau nak tangkap Ain kalau kata nak tangkap Ain di tempat khalayak awam. Kalau tak ada, kalau dia tak ada waran, boleh argue semasa di mahkamah. Maknanya itu kesalahan prosedur. Faham? Dia bukan semua kesalahan jenayah ni boleh main tangkap je tak. Kesalahan-kesalahan yang tak boleh tangkap ni contohnya uh, selain daripada apa berkelakuan tidak sopan, kalau tak silap saya tak solat Jumaat, tidak berpuasa, maknanya hukuman-hukuman yang di bawah 3,000 dan ke bawah. Dia kena minta waran dulu. Penguatkuasa kena minta waran dulu. 3,000 dan ke atas, kebiasaannya kesalahan-kesalahan yang boleh tangkap. Dia tak perlukan kepada waran. Memang boleh terus tangkap. Okey. Dan
buat puasa ni dia kena kumpulkan keterangan saksi dan juga dokumen-dokumen sokongan. Kebanyakan yang saya tengok, pengalaman saya bila bawa kes-kes jenayah setakat ni, dah ada 2-3 kes jenayah yang saya bawa, benda ni berkenaan dengan keterangan saksi dan dokumen sokongan ni sangat kurang. Mereka sangat kurang mengumpul keterangan saksi dan dokumen sokongan. Sangat kurang. Biasanya banyak kelompongan lah. Menjalankan serbuan atau operasi untuk mendapatkan bukti sahih. Dia orang buat operasi, buat serbuan tapi untuk dapatkan bukti itu banyaknya tak tak berlaku. Okey. Kalau ada pun sekadar ada sajalah. Alright. Kemudian bila mereka dah buat semua tu kena serahkan laporan daripada siasatan tu kepada pihak pendakwaan untuk tindakan lanjut. Bila dah buat semua yang saya cakap tu, dia orang kena letakkan IP ataupun investigation paper, yang mana daripada investigation paper tu dia orang akan bawa kepada pendakwaan untuk pendakwaan mulakan pendakwaan kepada kesalahan tersebut. Dia akan cadangkan lah, puan, kesalahan ni kita boleh dakwa bawah khaluan. So kena buka paper, bawa buka pendakwaan bawah khaluan lah. So pendakwa akan mula mulakan kerja untuk mendakwa di bawah kesalahan khaluan. Right? Faham tak setakat ni? Boleh faham? Okey. Seterusnya kita tengok peranan pendakwa dan peguam dari sudut membawa dan membela kes. Okey, peranan pendakwa. Pendakwa ni dia kena bertanggungjawab terhadap kes yang dibawa ke mahkamah dan perlu buktikan pertuduhan terhadap tertuduh. Dan pendakwa perlu pastikan bahawa semua bukti yang dikemukakan adalah kukuh dan memenuhi kehendak undang-undang dan hukum syarak. Bukan sekadar undang-undang dan undang-undang dan hukum syarak. Dan tugas utama pendakwa, dia mesti teliti dulu laporan siasatan daripada buat kuasa. Kalau tak lengkap, dia kena minta lengkapkan dulu dan menentukan sama ada bukti cukup atau tak cukup untuk dakwa. Ah, Kalau kata perlu diubah pertuduhan dan kemukakan kes ke mahkamah, dia kena ubah. Kalau asalnya pertuduhan tu bawah Seksyen 32 berkenaan dengan khaluat, kalau kata kes ni tak sesuai bawah 32, sesuai bawah 30, persediaan untuk melakukan persetubuhan haram, dia kena kena ubah lah. Itu tugas pendakwa. Lepas tu dia kena buat pembentangan hujah di mahkamah selepas dah buat prosiding pendakwaan lah. Dan dia juga kena pastikan prosiding tu berjalan mengikut prosedur undang-undang yang sah. Berat tugas pendakwa ni sebenarnya, sangat berat. Sebab beban untuk membuktikan suatu-suatu dakwaan itu terletak sepenuhnya di atas bahu pendakwa. Pendakwa kena buktikan bahawa elemen dalam kes-kes yang dibawa ke mahkamah tu memenuhi prosedur dan juga memenuhi hukum syarak. Okey. Kalau tak, elemen dia tak dipenuhi, satu elemen dia rosak, akan rosaklah kes tu. Faham? Baik, seterusnya. Peranan peguam. Okey, peguam yang mewakili tertuduh ni, kita yang mewakili tertuduh, kita bertanggungjawab untuk membela hak anak guam tu untuk pastikan dia dapat satu perbicaraan yang adil. Ini peranan peguam. Bila dia jadi peguam bela ni, dia kena pastikan prosiding perbicaraan tu berjalan dengan adil. Bukan kita nak backup klien untuk dia lepas daripada kesalahan tu. Kan? Yang utamanya bila kita lantik ialah kita kena pastikan prosiding bicara tu berjalan dengan adil. Itu peranan kita. Perbicaraan yang adil. Dan kita perlu teliti juga bukti-bukti yang dikemukakan pihak pendakwa dan kita kena fight ataupun kena defend anak guam ni base kepada undang-undang dan hukum syarak. Tugas utama kita bila kita dilantik, kita kena pertama, kita kena teliti dulu ketah pertuduhan dan kena cari loophole dalam kes yang dibawa oleh pihak pendakwaan. Bila pendakwa dah mulakan pendakwaan, dia akan baca pertuduhan. Bila baca pertuduhan, dia akan serah satu kertas pertuduhan kepada kita. So bila kita dah terima kertas pertuduhan tu, kita akan tengok dalam kertas pertuduhan tu apa yang nampak kelompongannya. Daripada situ baru kita akan cari kelompongan-kelompongan yang lain. Jumpa satu kelompongan, dia akan membawa kepada 10 kelompongan yang lain. Jumpa satu je kelompongan untuk kes jenayah, dia akan jumpa 10 kelompongan yang lain. Percaya cakap saya. Okey. Yang kedua, sama seperti pendakwa, peguam pun kena bentangkan hujah kepada pihak mahkamah untuk defense. Maksudnya kenapa tak perlu disabitkan dengan kesalahan tersebut. Yang ketiga, bila pendakwa dah bawa saksi untuk beri keterangan, kita sebagai peguam akan ada hak
dan ruang untuk kita cross ataupun kita soal balik saksi pendakwa untuk kita test dia punya credibility dia, test credential dia untuk bagi keterangan. Maknanya betul Patutnya keterangan dia lah, bagi. Hah? Macam mana, Meh? kan. Meh, soalan ke? Maksudnya si itu macam jalan biasa sampai hujan lah. Tak dengar. Amir, Amir punya line macam macam tersangkut. Sudah slow. Prima facie ni perbicaraan dia sama macam biasa. Maknanya ada prosedur soal balas boleh semua lah. Ada, betul. Privasi Sampai hujan proceeding lah. bicara sama sahaja. Privasi ke proceeding pembelaan ke proceeding dia sama sahaja. Keterangan utama, keterangan balas, keterangan semula sama. Okey, jadi kalau kita dah ada prima facie, maksudnya dia dah ada sebab. Apa tujuan perbicaraan seterusnya? Untuk apa? Okey. Dia dah bukti dah ada macam, oh dia ni memang ada Bila buat salah. bila prima Maknanya, facie berjaya diwujudkan, maksudnya mahkamah dah percaya bahawa elemen jenayah itu dah dipenuhi. So mahkamah kena bagi ruang kepada pihak pembelaan. Maksudnya kena bagi ruang juga untuk mendengar kenapa engkau ditangkap bahawa kesalahan ini, apa sebenarnya yang berlaku. Dan pada waktu sesi pembelaan tu, anak guam ataupun OKT akan ceritakan kenapa dia berada di tempat kejadian semasa tangkapan itu berlaku. Dan daripada situlah dia akan ceritakan pada pihak mahkamah bahawa sebenarnya apa yang didakwa oleh pihak pendakwa itu tak betul. Maknanya kita di pihak pembelaan ni kita nak bagi tahu pada hakim bila dah masuk kepada prosiding pembelaan, kita nak bagi tahu pada pihak mahkamah bahawa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi pendakwaan itu sebenarnya tak betul, bercanggah sebenarnya dengan situasi sebenar. Pada waktu kejadian, aku bukan nak berduraan dengan pihak si A atau si B, bukan. Tapi pada waktu itu sebenarnya sedang berlaku, mungkin tengah berlaku perbincangan kerja dan sebagainya. So, dekat situ, biasanya even kalau contoh kalau kes tu ada prima facie sekalipun, kadang-kadang bila masuk kepada prosedur pembelaan, mahkamah tengok keterangan pihak OKT berjaya melangkaui keraguan yang munasabah. Dia boleh berjaya menyebabkan adanya doubt dalam kes tu, mahkamah akan buang juga kes tu dia peringkat pembelaan. Faham? Ha. Kita nak bela diri bila peringkat prosedur pembelaan ni bukan kita nak bela diri sebab kita nak kata apa elemen tu tak dipenuhi, tak, sebabnya di peringkat prima facie tu sendiri pendakwa telah berjaya buktikan wujudnya kes dalam kes tu. Tapi di peringkat pembelaan kita nak bagi tahu pada mahkamah apa sebenarnya yang berlaku, bukan seperti yang didakwa oleh pihak pendakwaan. Bila bila pendakwa telah membawa bukti-bukti dia, dia akan shift the burden proof. Maksudnya dia akan tukar beban pembuktian tu kepada kita pula. Okey, aku dah cerita on site aku. So sekarang ni mahkamah dah berpuas hati adanya kes. So kau masih lagi tak nak mengaku. Aku tukar beban pembuktian tu, aku letakkan atas bahu kau. Kita panggil shift the burden proof. Okay, dia shifting the burden proof. Dia tukar beban pembuktian tu, dia pergi kepada pihak kita pula sebagai pembelaan untuk kau bagi tahu kepada mahkamah bahawa sebenarnya kau tak buat apa-apa pun dalam kes tu. Boleh boleh dapat? Boleh faham? Ain faham tak? Amir faham tak? Boleh faham ke macam mana? Senyap lah. Boleh faham? Ain faham? oh, Amir. Faham? Boleh. Boleh Amir, boleh. Boleh. Okay, saya terus Boleh So, untuk peranan peguam ni, Ya. kita boleh menyoal balas saksi ni bila pihak saksi dah bagi keterangan. Dah bagi keterangan, kita akan ada ruang untuk menyoal balas. Dan kalaulah kata di akhir bicara, selepas prima facie dah diwujudkan, pembelaan pun dah selesai dibuat, mahkamah still berpendapat bahawa memang OKT bersalah dalam kes tu. So di akhir tugas peguam ni ialah kita akan buat mitigasi ataupun
hujahan untuk mengurangkan hukuman kepada pihak anak guam. Kalau dikata dia tak didapati bersalah jugalah. Faham? Okey. Okey. Ketiga, kita akan tengok peranan hakim untuk menentukan keputusan. Okey. Hakim ni peranan dia sangat besar ya tuan-tuan. Sangat sangat besar. Kes jenayah ni memang dia memang kalau tak ada hakim ni memang agaknya pendakwa senang-senang je. Tangkap dakwa settle, tangkap dakwa settle. Tak. Bila ada hakim ni lah dia akan mainkan peranan untuk pastikan satu-satu keadilan dalam kes jenayah tu dapat ditegakkan. Dan pihak hakim dia perlu dengar hujahan kedua-dua pihak, pihak pendakwa dan pihak peguam yang mewakili OKT. Dan dia kena pastikan, dia kena nilai bukti-bukti yang dibawa oleh pihak pendakwaan. Sebab dalam kes jenayah, pihak pembelaan, pihak peguam OKT, dia tak perlu nak bersusah payah untuk kemukakan bukti, melainkan kalau kes itu sudah masuk kepada prosiding pembelaan. Kalau masih di peringkat prima facie, kita tak perlu buat apa-apa. Memang kita serah sepenuhnya kepada pihak pendakwaan saja. Dia yang kena kena kemukakan bukti dan sebagainya. Dan hakim ni kena dengar dulu hujah kedua-dua pihak, dia kena nilai bukti yang dibawa pihak pendakwaan dan kena buat keputusan ni berdasarkan prinsip keadilan dan undang-undang syarak, undang-undang syariah kita. Dan antara tugas utama, paling utama, hakim ni dia kena dengar dan kena baca hujah dua-dua pihak dan kena buat penilaian bukti. Dan kena buktikan dan kena tentukan sama ada pihak pendakwaan ini telah pun berjaya membuktikan kes itu melampaui keraguan munasabah ataupun kita sebut beyond reasonable doubt. Okay, beyond reasonable doubt. Bahasa orang putih dia beyond reasonable doubt. Okey, dan hakimlah kena buktikan, kena berikan keputusan sama ada tertuduh tu bersalah ataupun tak bersalah. Dan dia kena pastikan hukuman tu mengikut peruntukan undang-undang kalau kata tertuduh tu didapati bersalah di bawah peruntukan undang-undang yang didakwa itulah. Dan paling utama hakim kena pastikan keadilan itu dapat ditegakkan. Saya selalu ingatkan, selalu saya kalau setiap kali kes jenayah yang saya bawa, di akhir hujahan saya akan bagi satu kaedah fiqh kepada hakim untuk hakim pegang. Saya kata dalam kaedah fiqh tu adalah aku menghukum berdasarkan yang zahir. Maksudnya pihak hakim sebelum dia nak jatuhkan hukuman bahawa nak mengatakan anak guam saya salah ataupun tidak, peganglah kaedah fiqh ni. Aku menghukum berdasarkan yang zahir supaya dia tidak membuat satu keputusan yang menyebabkan kemudaratan kepada anak guam. Tu biasa saya akan tekankan dalam ucapan saya. Saya akan bagi tahu pada hakim. Bukan kita nak paksa hakim untuk mengikut hujah kita. Tak. Tapi sebelum hakim nak buat keputusan, hakim kena pegang dulu benda tu. Aku kalau nak buat keputusan, aku akan menghukum ni berdasarkan apa yang telah dizahirkan di hadapan aku sahaja. Tak perlu fikir lebih-lebih. Hakim ni tak perlu fikir di luar kotak. Asalkan berjaya dibuktikan keraguan yang munasabah sudah memadai. Itu tugas hakim lah. Faham tak? Sebab tu kita kena pandu bila kes jenayah ni, bukan semua hakim ada kepakaran untuk mendengar kes jenayah. Kadang-kadang kita kena pandu sebagai peguam. Kita kena pandu untuk hakim tu buat pertimbangan dan penilaian yang baik. Faham tak? Uh, ada contoh macam kalau hakim baru dia tak ada pengalaman, kita kena pandu dia untuk dia buat keputusan yang baik dan adil. Okey, faham? Dah simple kesimpulan dah untuk topik ni. Okey, untuk penyediaan kes jenayah ni dekat Mahkamah Syariah ni dia melibatkan banyak pihak dengan peranan yang berbeza. Buat kuasa untuk jalankan siasatan, aduan siasatan untuk kumpulkan bukti, pendakwa untuk bawa kes ke mahkamah, peguam macam kita akan bersedia untuk defend anak guam dan hakim untuk membuat keputusan. Ada 4 pihak yang terlibat dalam kes jenayah syariah. Dan setiap peranan ni tuan-tuan dia sangat penting untuk pastikan keadilan dapat ditegakkan dengan sistem perundangan kita berfungsi dengan baik dan berkesan. Okey. So dekat situlah ada perbezaan di antara
apa uh, kes mal dan kes jenayah. Mungkin ada sedikit kekeliruan. Saya rasa mungkin Ain masih belum jelas berkenaan dengan isu apa, kes prima facie dan tak ada prima facie. Dia prima facie ni terma Latin Ain. Okay. Dia prima facie ni memang kita guna untuk kes jenayah saja. Okay. Maknanya bila kes jenayah, bila satu-satu kes itu nak dibuktikan adanya uh, kes jenayah dalam kes itu, memang kita akan guna perkataan prima facie. Prima facie. Nanti saya share kat dalam grup je, eh. Ya. Ada soalan lagi tak? Soalan ni, ha. Ya, Ambil soalan ni. Tak, dia setakat ni. Wan, Okey, ya saya. kalau yang mengumpulkan bukti tu kan, contohlah kalau kes kes jenayah kan, Okey. kiranya yang kumpul-kumpul tu penguat kuasa lah, bukan bukan um, nak tanya macam ni, kalau civil kan dia dia ada apa panggil forensik ke apa? Polis. Civil ada forensik. Acak ahli forensik tu kan. Kalau Okey. civil, kiranya kalau penguat kuasa ni syariah je lah kan. Okey. Sebenarnya kalau tanya saya lah, um, kita di syariah ni masih kurang. Kurang orang-orang yang seperti mana yang Ain cakap tu. Forensik, bahagian apa yang melibatkan apa peranan-peranan selain daripada itulah kalau uh, di civil dia ada satu individu kita panggil agent provocator. Pernah dengar? Pernah Tak. dengar tak perkataan agent provocator? Tapi di syariah tak ada. Tak ada agent provokator tu, tahu tak? Amir tahu tak agent provokator tu apa? Tak tahu kan? Provok Aku tak tahu kan? bukan. Ejen provokator ni dia dia orang yang bertindak untuk menyamar bagi kes-kes jenayah berat, terutama kes-kes yang melibatkan penyeludupan dadah. Dia akan ada ejen provokator dalam dalam geng kalangan pusher dan sebagainya. Itu akan ada satu ejen provokator yang ditugaskan oleh pihak polis untuk masuk dalam geng apa geng-geng yang pusher dan sebagainya ni. Tugas dia memang untuk join in dalam geng-geng pusher tu. Bila berlaku tangkapan, ejen provokator tu akan automatik dia keluar daripada tu. Maknanya semasa tangkapan dia buat, ejen provokator tu dia terus bertukar watak Kita menjadi tahu. pihak orang kuasa. Ah, Nama dia ejen provokator. Ya, ya. Ni saya share kat awak, eh. Saya share kat group, eh. Per- eh, Sebab ejen provokator ni, eh, okay. Sebab ejen provokator ni dia menjadi perdebatan tau. Masa saya buat master, saya ada buat artikel pasal ejen provokator ni. Tajuk artikel saya adalah penerimaan keterangan ejen provokator dalam kes jenayah dan kes jenayah sivil dan syariah. Uh, so macam mana kita nak pastikan bahawa keterangan ejen provokator tu diterima di mahkamah? Sebab yelah awak diupah untuk masuk dalam geng tu. Dan adakah betul awak ni sebenarnya memang menjalankan tugas atau sebenarnya awak memang nak berkawan dengan pihak pusher tu? Faham tak? Tu ejen Tak, masalahnya provokator. bukan punca orang buat jenayah ke? Macam mana? Dia punca orang buat jenayah kan? Dia Dia yang dia kena tangkap dia dulu. akan dia akan dia akan macam join in the gang lah.
Tapi Yelah, dia ni dia punya tema tadi tu dari istilah undang-undang dia, dia dilindungi. dia menyebabkan. Dari sudut undang-undang dia dilindungi. Betul. Ejen provokator ni dia berbeza Oh, dengan informer. Informer lain, ejen provokator lain. Jadi menjawab kepada persoalan Ain tadi, kita di mahkamah syariah, kita masih kurang lagi orang-orang yang macam forensik, orang-orang macam ejen provokator. Kita memang hanya berpandu sepenuhnya kepada pok kuasa sahaja. yelah, Faham? kalau dalam syariah, itu bukan, apa cakap, Macam mana, Meh? Amir, awak punya suara tak dengar, tak jelas. kalau dalam ejen provokator contoh dalam kejadian syariah kan, Hmm. ambil haluan. Takkan dia nak tolong bawakan orang tu pergi hotel, dia nak tolong bentangkan katil. Dia betul kata peranan ejen provokator ni dia bukan semua kes. Dia kes-kes berat biasanya. Oh, biasanya kalau macam kes ni lah, kes ajaran sesat, boleh Yes. pakai. Ha. Tapi dekat dalam syariah kita tak panggil dia ejen provokator. Kita memang memang gunakan maknanya puak kuasa Betul-betul tu dia. sendiri yang menyamar menjadi ahli ajaran sesat tu untuk dia siasat. Faham? Bahaya tu. Menyamar ajaran sesat. Ha. Hilang iman. Dan biasanya memang dia orang punya apa nyawa dia orang ni jadi taruhan lah, jadi taruhan lah. Hmm. Bahaya. Benda ni bahaya. Benda yang melibatkan kejadian yang berat bahaya. Lagi-lagi kalau melibatkan contoh kes dadah, kes apa pemerdagangan manusia, tu berbahaya tu. Sebab tu kita punya polis senang je nak trace apa dia orang punya ni sebab dia orang dah ada dia orang punya ejen-ejen provokator tu dalam kalangan pusher-pusher dan sebagainya ni. Faham tak? Ain jelas tak setakat ni? Boleh faham? Ha? Okey ya. Ada soalan lain? Tak ada. Minggu depan kita akan tengok part 2 kes jenayah, penjenayah kes jenayah. Cumanya saya kena elaborate sikit slide untuk minggu depan. Saya tengah fikirkan lagi ayat yang sesuai nanti dah siap nanti saya bagi tahu. Okey. So untuk malam ni selesai dah. So kalau ada persoalan boleh ajukan sebelum saya tamatkan kelas kita. Tengok sekejap je sebelum pukul 10.30 habis dah. Alright, ada soalan berkenaan dengan topik kita malam ni? Ada soalan? Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak sekejap, saya nak stop dulu.